Tapi kerana feedback yang luar biasa, alright, dan saya nak kena tutup dengan harga yang luar biasa ni, so saya nak confirmkan pada anda, alright, adakah anda semua betul-betul nak terlepas program ni? Saya nak tanya. Saya nak confirmkan dahulu. Sebab kalau let's say kalau anda nak terlepas dengan program ni, alright, so saya dah nak mula naikkan harga dah. So jadi pada siapa yang dah join, Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan. Terima kasih pada semua yang belum join. Alright, tim saya tolong letakkan link sebelum harga saya naikkan dan sebelum anda tidak mendapatkan e-book yang bernilai RM40 ni. Okay, so saya nak share dahulu sedikit apa yang akan terjadi pada 1 dan 2 November. So kita akan belajar 6 topik utama ni. So saya dah confirm memang akan ada, nanti kita akan belajar buat website juga. Alright, ada yang minta untuk belajar buat website, kita akan belajar juga buat website. Kita akan belajar buat lagu, alright. So ada banyak benda yang kita akan belajar lah dekat sini. Okay, so bila tarikh dia 1-2 November 9 sampai 5 Zoom dan ada rakaman. Ada rakaman berapa? RM50 sahaja. Tapi dekat saya RM49.90. Okay, so jadi siapa yang belum boleh daftar sekarang sebelum saya nak tutup ni. Alright, saya bukan nak tutup apa, saya nak tutup kepada saya nak bagi e-book tu. So lepas tu saya tak nak bagi dah e-book dah. Cukup lah tu kan. Itu rahsia-rahsia yang tak mudah nak dapatkan dia. E-book apa kat sini saya nak bagi. Alright. So ini adalah e-book prompter yang terkini. So maksudnya kalau anda tengok dekat dalam TikTok ada image-image yang baru, image generation yang baru. InsyaAllah adalah dekat dalam e-book tu. Kalau anda tengok dekat dalam Facebook tiba-tiba orang pakai gambar-gambar yang terkini, adalah dekat dalam e-book tu insyaAllah. Alright, so mahal lah benda tu sebab tak semua orang boleh dapat prompter tu. So jadi siapa yang berminat anda boleh join sekarang Alright. Okay, so itu adalah cerita tentang 1 dan 2 hari bulan November. Guys, hari ni apa yang kita nak belajar hari ni? So hari ni kita nak belajar tentang integrasi AI kepada Google kita, ataupun lebih mudah kepada kita punya Gmail lah. Alright, integrasi Google dengan AI. So ini yang kita akan belajar hari ni. So topik ni topik yang agak rare lah. So tadi mana jarang orang akan orang akan share untuk topik-topik yang begini. So jadi buat anda, pastikan signal anda bagus. Alright, pastikan anda aktif. Sebab yang tak aktif nanti kalau saya nampak macam orang yang sama je kan, tak apa, saya nak bagi peluang dekat orang lain. Sebab dekat dalam grup dah mula ada yang menjerit tak dapat masuk. Okay, ada yang dah mula menjerit tak dapat masuk. So jadi kita tak nak lah dia menjerit-jerit tak dapat masuk ni kan. Okay, alright guys. So sebelum nak mula ni, so saya nak tahu siapa yang masuk pada sesi hari Isnin. Siapa yang masuk pada sesi hari Isnin, komen 1. Siapa yang tak masuk, komen 2. So saya nak tahu dahulu ni. Saya nak tahu dahulu siapa yang masuk, siapa yang tak masuk. Okay, alright. Okay, alright. Ramai yang masuk. Ramai juga yang tak masuk rugi. Yang tak masuk tu rugi namanya. Okay, alright. So insyaAllah kita akan bermula hari ni. Okay guys, so apa yang kita akan belajar adalah kita akan belajar integrasi daripada Google. Kalau Google ni bersama dengan AI dan juga bersama dengan Google Workspace. Anda pernah dengar tak Google Workspace ni? Pernah dengar tak? Nak tahu juga ni kan? Pernah tak dengar Google Workspace? Nak tahu juga ni? Pernah? Pernah. Okay, bagus. Alright. Bagus. Pernah tapi tak pernah guna. Dah ada. Mantap. Okay, pernah tapi tak pernah guna. Ya, memang Google Workspace. Apa benda tu? Alright. Okay, pernah. Okay, alright, good kalau pernah. Sekiranya anda pernah masuk ke Google Workspace, so apakah antara tools-tools yang ada dekat dalam Google Workspace? Cuba habak sikit. Cuba komen sikit. Sebab tadi ramai yang pernah kan? Kalau ramai yang pernah, dia mesti tahu kan? Apakah tools-tools yang ada dalam Google Workspace ni? Mai komen, mai bagi tahu sikit.
Oh, tiba-tiba tak ada orang komen dah Tiba-tiba diam okey, ada. Cantik, 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 cantik kalau ada. Okey. So, ada lagi ke? Google Drive. Okey, Classroom, Teamwork. Okey, Google Calendar, OneDrive, Gmail. Alright, mantap, mantap, mantap. Okey, ada lagi. Okey, Google Doc. Okey, ada lagi. Oh, macam pernah guna lah. Oh, macam tu pula. Macam pernah guna pula. Macam mana boleh jadi macam tu? Macam pernah guna ni. Ni pelik ni kan. Pelik sangat ni kan. Macam mana boleh macam pernah guna pula tu. My habak sikit kan. Okay, alright. Google Sheet. Okay, alright. Okay, so macam-macam lah. Semua produk Google. Oh, senang buat duit sangat tu kan. Alright, okay. So, jadi hari ni sebenarnya apa yang kita nak belajar adalah macam mana kita nak mudahkan pekerjaan harian kita dengan menggunakan tools-tools Google yang ada. Anda dah pernah belajar Gemini. Alright, before this saya tunjuk pada anda tentang Grok. Saya dah pernah tunjuk tentang ChatGPT. So kali ni kita akan masuk balik kepada Gemini. Kita akan masuk balik pada Gemini di mana daripada Gemini lah yang kita akan belajar beberapa tools baru ataupun beberapa tools-tools yang mungkin anda tak pernah guna ataupun anda pernah guna. Dan ini akan memudahkan anda untuk kerja-kerja seharian anda. Dan ada beberapa tools yang memungkinkan lepas ni anda dah tak perlu dah nak menggunakan Canva. Ada beberapa tools. Okay. So jadi anda akan belajar yang ini. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih lah kepada yang buka kamera ni, Puan Nilam, ada Puan Zazrin, ada Puan Tengku Suhaila, ada Tuan Nik Amri, ada Tuan Mizi, Puan Roha, kan? Okey. Yang pakai avatar ni tak payah terima kasih ya, sebab dia pakai avatar kan. Okey. And then lepas tu ada Tuan Zulkifli, ada Puan Khairani. Alright, terima kasih semua yang buka video ni. Anda sangat-sangat support saya kan. Sebab nak mengajar, nak sharing dengan keadaan yang begini, amatlah susah kalau tak ada ramai yang buka kamera ni. Okay, alright, jom kita bermula. So, anda dah buka Gemini anda dah? Jom kita buka Gemini dahulu. Okay, macam mana nak buka Gemini ni? Very simple, gemini.google.com. Alright, dan saya boleh berikan kepada anda link dia. Jom kita buka sama-sama. Alright, kita buka sama-sama. Alright, dah ke? Okay, sudah? Alright. So, jadi kalau dah, bagi tahu dah. So, jadi saya mudah. Kalau misalnya kalau belum, bagi tahu belum. So, jadi saya pun mudah nak tahu yang anda ni belum. Okay, so jadi saya perlukan bagi tahu. Dah ke belum? Kalau dah, bagi tahu. Okay, so kita buka Gemini kita. Kenapa? Sebab kita akan banyak menggunakan Gemini dahulu. Dan setelah itu, barulah kita akan bermula menggunakan tools-tools yang lain. InsyaAllah. Alright. So, tapi sebelum tu, kita akan gunakan Gemini dahulu. Alright, so ini penting lah Alright. Ini penting lah Okay, alright, sudah? Dah. Okay, guys. So, bila kita buka Gemini, so saya yakin anda semua dah banyak yang tahu. Sebelum ni pun saya dah tunjukkan pada anda bagaimana cara untuk anda nak menggunakan Gemini ni. Kita nak gunakan teks, apa yang lebih, apa yang kurang. Saya pernah tunjukkan sebelum ni. Right? Dan saya juga tunjukkan pada anda antara benda-benda yang terbaru. Benda-benda yang terbaru, contohnya contoh benda-benda yang terbaru, macam mana nak gunakan Nano Banana. Pernah dengar tak Nano Banana? Right. Tetapi semua tu saya tak masuk hari ni. Kerana apa? Sebab kita nak masuk ke benda yang lebih penting untuk hari ini. Which is tajuk kita adalah kita nak integrasikan kita punya Google Workspace kita kepada sistem AI yang ada sekarang. Okay, alright. So, jadi apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak buat dahulu? So, yang pertama sekali, jom ikut saya. So, kita nak pergi kepada bahagian setting. Ini first kali yang anda kena buat. Kita nak pergi kepada bahagian setting. First kali, kita boleh pergi kepada bahagian setting. Yang dekat dalam TikTok ni, boleh tap screen lah dekat dalam TikTok ni. Boleh tap screen. So, harap anda dapatlah belajar sedikit sebanyak dekat dalam TikTok yang ada. Okay. Alright. Dah?
Okey. Lepas anda klik kepada bahagian setting ni, apa yang anda kena buat adalah kita nak pergi kepada connected apps ni. Kita nak pergi kepada connected apps ni. Okey. Alright. So kalau dapat boleh share kepada grup-grup yang dekat dalam grup yang dekat dalam TikTok ni, boleh share kepada grup-grup anda. Alright. Okey. So bila pergi kepada connected apps ni, so dia akan keluar lebih kurang begini. Alright. So dia akan keluar lebih kurang begini. So apa yang kita nak buat sekarang ni adalah yang paling penting, apa pun anda pergi, apa pun yang anda buat, bila anda start Gemini, anda set up lah yang ini dahulu. So which is anda kena addkan Google Workspace ni. Sekiranya anda dah aktif, okay, very good. Tapi kalau anda belum aktif, anda kena aktifkan Google Workspace ni dahulu. Okay, anda kena aktifkan Google Workspace ni dahulu. Dan setelah itu, kalau anda kena aktifkan semua ni, Google Flight, bla 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 bla, termasuklah YouTube Music kalau misalnya kalau anda nak juga. So anda boleh aktifkan semua yang ada ni. So ini step pertama yang anda kena buat. Kalau anda tak aktif ni, dia takkan jadi. Dia susah nak jadilah So anda kena aktifkan semua tools-tools yang ada ini. Okay, so bila anda dah aktif ni, barulah kita boleh menggunakannya. Alright, dah buat ke belum ni? Alright, okay, jom. Setelah anda dah aktif, so barulah kita pergi balik kepada menu dan kita start balik kepada new chat. Alright, bila anda dah aktif, kita pergi balik pada menu dan kita start kepada new chat. Kita pergi balik kepada new chat. So ini yang kita nak buat sebenarnya. Alright. Okay, ini yang kita ingin lakukan sebenarnya. Alright. Okay. So, kalau dah selesai, apa yang anda boleh lakukan, alright, dekat dalam Gemini, sebenarnya kita boleh direct untuk check apa-apa dokumen daripada Google Drive kita. Best tak? Okay. Dekat dalam Gemini juga, kita boleh check apa-apa dokumen yang ada dekat dalam file-file kita yang lain. Alright. Even dekat dalam Gemini ni, kita boleh check flight, kita boleh check hotel dan yang lain-lain. Ada banyak benda yang kita boleh check. Even dekat dalam Gemini ni, kita boleh check apa-apa yang kita nak daripada YouTube. Boleh. So ini yang bestnya dekat Gemini. Di mana benda-benda ni biasa kalau kita dekat Gemini, kita boleh buka sahaja kan. Kita type sahaja ataupun kita buat image ataupun kita pakai view. Tetapi hari ni anda boleh buat semua benda ni. So bagaimana cara dia? Cara dia bagaimana? So anda boleh pergi, kalau dekat saya kena klik shift lah. Tapi anda kena klik yang namanya add. Anda kena klik yang namanya add. So bila anda klik yang namanya add ni, dekat sini, anda klik add ni, so dia akan keluar menu ni. Nampak tak? Okay, dia akan keluarkan menu yang ini. Nampak? Okay, so dekat sini ada macam-macam menu. Google Calendar, Keep, Task, Email, Doc, Drive, Flight, Hotel, Maps, YouTube Music dan yang lain-lain. Mantap lah. Okay, so ini semua adalah benda yang tadi kita dah aktifkan dan kita dah connect. Supaya kita boleh gunakan daripada Google Gemini. So lepas ni kalau misalnya anda nak cari apa-apa dalam Gmail anda tinggal type saja daripada sini. Dia akan keluar. Saya akan tunjuk kejap lagi. Lepas ni kalau anda nak cari apa-apa dekat dalam Google Calendar, pun boleh juga. So mantap lah, sangat best. Macam-macam benda ada dekat dalam ni. That's why saya bagi tahu kalau anda tak masuk, anda tak fokus, anda yang rugi. Saya bagi tahu awal-awal sebab benda ni jarang sangat, sebab saya buat benda ni adalah untuk kelas-kelas corporate. So tapi hari ni anda akan dapat hari ni. Alright. So kalau anda rasa macam dah nampak ciri-ciri yang best ni, alright, anda komenlah dekat dalam grup anda, bagi tahu, oi, rugi korang tak masuk. Komenlah dekat dalam grup yang ada. Biar dia orang panas sikit kan. Suruh masuk awal, tak nak masuk awal. Lepas tu bila tak dapat tempat, pening. Okay, alright. So jadi, apa yang kita nak cuba? First kali, saya nak ajak anda, kita pergi pada Google Drive.
Alright, kita pergi kepada Google Drive. Alright, first kali kita pergi kepada Google Drive. Alright, dapat Google Drive Okay, so kita pergi pada Google Drive. So apa yang kita nak buat kat sini? Contohlah, saya cakap dengan dia, carikan saya e-book business. Wait. Carikan e-book business. Okay. Alright, contoh carikan e-book je lah Saya minta dia carikan e-book. So apa yang dia akan buat? So dia akan carikan e-book yang ada dekat dalam drive saya. Dia akan carikan e-book yang ada dekat dalam drive saya. Nampak tu? So dia keluar semua ni. Semua dia keluar. E-book yang ada dekat dalam drive saya. Banyak Alright. So inilah yang terjadi. Best tak guys? Saya nak tanya pada anda. So jadi daripada Gemini, anda dah boleh cari semua benda yang ada dekat dalam drive anda. Okay, anda boleh cari. Serius lah. Ya, betul. Macam sistem kita. Senang kerja. Ya, betul. Senang kerja. Senang sangat. Alright. So ini contohnya. Contohnya apa yang anda boleh lakukan. Alright. So, saya tanya lagi. Alright, saya tanya lagi. Dekat dia. Bila last flight saya ke Jakarta? Saya tanya kat dia. Ni tak keluar. Okay, sebab saya tak klik Google. Okay, so dia keluar, dia connect dekat Google Calendar saya. Sorry. Alright, so mari kita lihat. Okay, so adakah ada ataupun tidak? Alright. Okay, dia connecting ada ke tak ada ni? Sebab tak silap saya tak connect Google Calendar. Tak silap saya. Saya connect ke yang lain. Okay, mari kita lihat. Okay, saya pun tak tahu Gemini boleh buat ni. Ingatkan just bagi information dia. Yes, inilah yang the best dekat Gemini. Okay, alright, ada tak dia bagi? Dia tak bagi. Okay, kenapa dia tak bagi? Alright, sebab saya tak letak yang ini dan saya pergi Gmail saya. Bila saya pergi Gmail saya tanyalah dekat dia. Barulah dia boleh detect. So, dia akan tengok dekat dalam Gmail kita. Dia akan tengoklah dekat dalam Gmail saya. Bila lah saya punya last flight. Dia akan tengok tiket-tiket saya yang ada. Contohlah macam tu. Alright, yang anda boleh lakukan. So, jadi anda boleh cari apa yang anda inginkan kat sini. Kena letak satu setiap kali nak search. Bergantung. Kalau misalnya tuan rasa memang tuan nak cari dekat Gmail, kena letak kat Gmail lah. Contoh macam ni, saya nak cari kat Gmail. Berdasarkan email, bla 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 bla, Isnin 16 bulan Jun, terakhir saya flight ke Jakarta. Nampak tak? Dia carikan saya. Mantap okay. So sama juga dekat sini kita boleh cari invoice dan yang lain-lain. So apa lagi yang kita boleh cari kat sini? Alright. So pergi pada YouTube. Saya pergi pada YouTube. Carikan video tentang AI di YouTube Tuan Ahmad Fairuz atau Coach Taf. Okay, so kita tengok dia cari ke tak. So jadi kita boleh cari kat situ. Jika nak cari secara lawak ataupun Google Space, bagaimana? Apa yang ada dekat sini dia akan cari. Okay, alright. So kat sini ada tak dia bagi? So dia tak bagi, dia tak dapat cari kat sini. So macam itulah lebih kurang ada lebih, ada kurang. So jadi, tapi kalau kita nak cari contohnya lagu Peter Pan. So dia akan cari kat situ melalui YouTube, dia akan berikan dekat situ. So jadi ini antara bagaimana untuk anda nak gunakan. Nampak kat sini kumpulan Peter Pan dan yang lain-lain. Okay, so dia keluarkan semua. Ini kalau kita nak cari menggunakan Google Gemini ni. Okay, apa lagi features yang ada kat sini? Kalau anda tengok kat sini features, kita ada Google Map, ada flight. Contoh saya pergi pada flight, carikan saya jadual flight KL Jakarta 11 November 2025. Okay, so dia juga boleh carikan flight untuk kita. Apa alright. So dia bagi tahu ni, so detail bla 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 bla, semua detail dia bagi dekat sini. Okay, alright. Semua ni boleh dapat. So kalau kita nak lagi, kita boleh export kepada sheet kita.
Kalau kita perlukan benda tu nak detail, kita boleh export kepada sheet. Ini pun sama juga, kita boleh export kepada sheet. So ini kita boleh dapatkan banyak benda yang kita boleh dapatkan kat sini. Okay guys, macam mana? Best tak? Satu features baru, features yang bukan baru dah, features lama. Feature ni feature lama, tapi ramai orang yang tak guna dan ramai orang yang tak tahu. So jadi bila ramai tak guna, ramai tak tahu, so selamat tinggal lah jawabnya kan. So itulah yang saya share kepada anda. So saya dah tunjukkan pada anda Gmail. Saya tunjukkan anda Gmail, saya dah tunjukkan anda Google Drive. Okay, saya dah tunjukkan YouTube dekat sini, saya dah tunjukkan Flight dekat sini. So yang lain-lain mungkin kita boleh test lah. Contoh Google Map. Alright, berikan saya map untuk ke KLCC. Okay, so pun sama juga. Okay. Alright. So ini semua kita boleh lakukan sebenarnya. So alamat kat sini bla 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 Google Map. So dia terus bagi dekat kita dekat sini. Alright, dan kita boleh gunakan Google Map yang ada. Alright, dan kita boleh minta kat sini. So itu yang kita boleh pakai. Okay. So ini antara feature-features yang ada yang terbaru yang kita boleh gunakan di sini. Feature ni sangat best sebenarnya. Alright. Okay. Boleh? Bagaimana? Mantap ke mantap? Nak tahu juga ni kan. Alright. So my habak sikit, saya nak tahu juga kan, anda ni macam mana, okey ke tak okey ni kan. Okey ke tidak ni? My habak sikit nak tahu juga. Okay, mantap. Okay. Alright, apa tu? Coach Hero. Memang hero lah kan. Macam mana? Okay, so yang ini adalah tentang bagaimana kita nak menggunakan dekat dalam Gemini. Kita nak gunakan dalam Gemini. So ini Gemini ni sebenarnya dia tak habis tau. Dia ada banyak lagi features dia. Alright, dia ada banyak lagi features yang kita boleh gunakan. Contoh dekat dalam ni kita ada Explore Gem ni. So gem-gem ni kita boleh pakai ni sebenarnya. Alright, tapi nanti later lah saya akan tunjukkan. So bila kita start new gem ni, alright, dekat setting ni ada lagi beberapa benda yang kita boleh buat. Okay, macam-macam lagi yang kita boleh lakukan. So ini salah satu benda yang asas yang anda boleh lakukan. Nak tahu juga pasal gem ni. Gem saya tak tunjuk hari ni. Alright, so kalau misalnya kalau kelas Gemini yang betul nanti saya akan tunjuk pasal gem ni. Tetapi hari ni kita tak pergi pada gem sebab kita ada benda-benda yang lain. Okay, alright. So itu adalah cerita tentang apa dia? Tentang Gemini. Dah tua ni macam tu lah keadaan dia kan. Dia kadang ingat, kadang lupa kan. Macam tu lah. Nak buat macam mana? Okay, alright. Kawan-kawan dekat dalam TikTok macam mana? Okey ke okey ni? Tak ada yang komen okey ke okey. Kalau boleh share kepada kawan-kawan yang lain tap screen. Alright. Okay, so apa yang kita nak buat sekarang ni adalah kita nak pergi pula kepada Gmail kita. Okay, kita nak pergi kepada Gmail kita. So untuk kita pergi kepada Gmail kita, so yang pertama, so saya buka Gmail saya. Alright, saya buka Gmail saya. Okay. Okay, so saya buka Gmail saya. Ni sebab ni Gmail yang tak ada apa sangat ni. Boleh lah. Okay. Alright. Okay. So kita buka Gmail kita. Alright. So lepas anda buka Gmail, alright, lepas anda buka Gmail, dah buka Gmail ke belum ni? Nak tahu juga ni kan, korang dah buka Gmail ke belum ni? Kan nanti kan tak buka lagi Gmail kan. Sekejap saya try juga. Okay. Buka Gmail dulu, silakan. Untuk anda membuka Gmail dahulu. Sekejap Sekejap. Okey, boleh buka Gmail dahulu. Anda boleh buka Gmail dahulu. Ini lepas saya buka Gmail ni, sekejap lagi saya akan tunjuk Alright. Saya akan tunjuk buka Gmail dahulu. Okey. Okay, alright. So saya nak tanya anda, dah dapat lihat tak skrin saya? Tolong confirmkan dahulu. Adakah anda dapat melihat skrin saya? Okay. Alright, dapat ke tengok skrin saya? Dapat? Okay, cantik. Okay. So, apabila anda membuka Gmail anda, so anda akan nampak dekat sini Gmail ni pun ada satu benda yang best yang saya suka sebenarnya. Ada satu benda yang best yang saya memang sangat-sangat suka dekat dalam Gmail ni. So yang ini yang anda
mungkin boleh belajar lah belajar menggunakan juga. Alright. Kenapa? Sebab dekat dalam Gmail ni ada banyak benda yang kita boleh buat juga dengan tools AI yang ada ni. Okay. Dengan tools AI yang ada ni. So, apa yang kita boleh lakukan dekat dalam Gmail? So, bila anda pergi dekat sebelah kanan, anda tengok atas ni. Cuma tak silap saya, alright, tools Ask Gemini ni hanya ada kepada mereka yang subscribe kepada Google sahaja. Tak silap saya. Alright, jadi anda boleh cubalah tengok anda boleh cuba tengok ada ke tak ada. Kalau tak ada, tak apa, kita belajar sama-sama. Kalau ada, alright, alhamdulillah boleh buat. Okay, contoh macam ni. So, ada tak tools ni? Ada tak kat atas ni? Alright. Okay, dia ada ni, color ni. Okay. Dia biasanya ada lah kebiasaan ni. Alright. Kalau tak ada tu maknanya mungkin tak update ke dan yang lain-lain. Okay. So, bila saya klik sahaja, so dia akan keluar lebih kurang begini. Saya klik sahaja, dia akan keluar lebih kurang begini. So, jadi bila anda klik, kadang-kadang anda akan dapat keluar macam ni, kadang-kadang tak dapat keluar macam ni. So, jadi saya tak pasti, tapi setahu saya yang tak dapat keluar macam ni disebabkan kerana dia tak subscribe Gemini. So jadi dekat situ dia tawarkan anda untuk subscribe Gemini, tak silap saya RM22 ke yang paling murah sekarang. Betul ke betul? Tolong cek. Alright, ataupun memang yang tak subscribe pun dapat benda ni. Tolong cek balik. So boleh bagi tahu saya. Okay, bagaimana? Alright, tak subscribe. So dapat ke tak dapat? Ada ke tak ada? Saya nak tahu yang tu. Yang tidak subscribe, ada ke tak ada button tu? Bila klik, dia keluar begini. Alright, tak ada. So sebabkan tidak subscribe. Right? So jadi mungkin ini adalah tools yang ekstra yang diberikan. Saya subscribe tapi tak, saya ada tapi tak subscribe. Tak pastilah Alright. So kalau anda nak subscribe boleh. Contoh saya tukar kepada akaun saya yang ni. Alright. Bila saya tukar akaun saya yang ini adalah akaun saya yang tidak subscribe. Okay. So jadi saya klik dekat sini, dia keluar begini. Betul kan? Betul tak? Dia keluar begini kan? Alright. And then lepas tu dekat bawah ni, dia keluar dekat sini, try it out. Try it out. Betul kan? Try it out. So jadi bila klik kepada try it out ni, so nanti dia akan keluar dia punya ni harga dia. So yang ini terserahlah kalau misalnya kalau nak kan. So RM11.99. Ini yang paling baru tau. Yang paling baru yang anda boleh subscribe kalau anda nak guna. So di mana anda boleh guna untuk buat video, anda boleh dapat 200 storage, anda boleh gunakan Gemini punya features yang banyak. Kalau buat saya RM11.99 sangat murah kalau tanya saya. Okay, memang tengah buat promotion. So yang ini pilihan lah pada anda Kalau saya pakai yang ini. Memang setiap bulan saya bayar RM100. Kenapa? Sebab saya nakkan 1000 kredit ni supaya saya boleh buat video. Alright, saya boleh buat video dengan menggunakan View. So ini pilihan lah pilihan pada anda. Alright. Okay, so jadi ya ini pilihan pada anda. Apa yang saya nak tunjukkan apa adalah features yang ada dalam ni. So jadi kalau anda subscribe, anda akan dapat tools AI ada dalam ni. Alright. Nak tanya dalam phone ada Gemini tapi saya takut nak download sebab dia tanya akan masuk dalam semua data dalam phone. Tak. Normal lah tu puan. Okay. Wah, saya beli storage, better beli yang ini. Betul. Alright. Okay, so siapa yang ada boleh buat sama-sama dengan saya. Yang tak ada, is okay. Anda boleh tengok, anda boleh consider, anda boleh belajar. Alright. Okay. So apa yang kita dapat kat sini? So yang pertama dekat sini kalau saya kena tukar yang saya dah subscribe lah. Kejap. Okay. Yang pertama dekat sini, alright. Bila anda klik saja Gemini ni, saya paling suka adalah bawah ni ada prompt. Okay, kalau anda tengok dekat bawah ni dia ada prompt dia. So prompt ni boleh membuatkan saya boleh cari apa saja yang saya nak. Contoh, okay. Alright, contoh saya nak cari Shopee. Okay. Alright. Okay, ini contoh lah Alright, ni Shopee. Ini kalau saya nak cari. Kalau saya ada apa-apa dekat sini. Contoh, kalau saya beli Shopee punya barang. Alright, check.
check Shopee dah deliver ke belum. Okay. So, jadi saya boleh check sahaja dan dekat sini dia akan terus bantu check produk-produk kita yang kita beli menggunakan Shopee kat sini. Fuh, ini best gila. Alright. So, jadi dia akan cari semua dan kita boleh tahu semua. Satu. Apa yang kita beli. Ini semua benda yang saya beli. So, dia akan cari yang kat situ. So, ini best bila anda tahu benda ni. Okay. So, ini yang pertama. Ini yang pertama. Alright. And then lepas tu, kalau let's say lah, jawapan ni, alright, kalau let's say ada orang email anda dan anda nak jawab, so anda boleh klik kepada bahagian insert sahaja. Anda klik bahagian insert, alright, dan anda boleh terus email kepada orang yang sepatutnya. Best tak? So maksudnya dekat sini, kalau anda tak tahu nak jawab macam mana, anda boleh tanya macam mana nak jawab dan anda tinggal insert dekat sini, terus email kepada orang yang sepatutnya. So, anda boleh buat sampai begitu sekarang. Okay. Dia boleh buat dalam bahasa Melayu, dia boleh buat dalam bahasa English. Ini anda boleh lakukan. Alright. Dan ini yang saya praktis sekarang lah. Sekarang saya memang banyak praktis benda-benda yang macam ni. Okay. Alright. And then lepas tu dia bagi tahu kat sini, show me my unread email. So, saya minta dia show. So, dia akan cari semua. My unread email. Ni banyak ni. Okay. Banyak sangat sure. You can find the email kat sini. Source. So, dia bagi tahu ni. Ini semua unread email. So, unread email yang kita boleh minta dia lagi. So, apa yang kita boleh minta lagi? Apa yang kita boleh minta lagi dekat sini? Ada Agoda Price Alert. Okay. So, saya minta kat sini. Saya check. Agoda. Ada Agoda. Agoda. Alright. Agoda tak ada. Agoda. Okay. Alright. So, saya check dekat sini. Alright. Kat sini saya pergi. Okay. Tolong check last order hotel by Agoda. Okay. Dan saya minta dia check kat sini. So, dia boleh check everything yang ada dan kita hanya prompt minta saja. Contoh dia bagi tahu ni, Oktober 6, bla 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 bla, dan dia bagi reply dekat sini. Okay. Dan kalau kita nak reply balik, kita klik saja dan dia boleh tengok balik semua detail. Dan kalau misalnya kita nak jawab, kita just insert dekat sini. Okay. Alright. So, ini yang best. Ni power. Macam mana? Ada rasa-rasa teracun tak dengan Google ni? Ini baru Gmail tau saya tunjuk. Baru Gmail. Alright. Ada rasa-rasa teracun tak? Kalau teracun, bersedialah untuk upgrade. Okay. And then lepas tu, apa yang kita boleh buat dekat sini pun sebenarnya, kita boleh buat dekat sini, berikan saya conclusion ataupun berikan saya summarize untuk penginapan hotel saya untuk tahun 2025 dan 2025 dan buatkan jadi report. Report. So, saya minta kat situ. So, jadi dia akan buatkan untuk saya. Okay, berikut adalah ringkasan bla 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 bla. Dia bagilah semua ringkasan ni. Bla 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 bla. So, macam tu dia bagi. Okay, biasa. Macam itulah cerita dia. Ini saya baru tunjuk pada Gmail. So, ada lagi banyak lagi keajaiban dunia yang kita boleh belajar lagi dekat sini. Okay. Alright. So, banyak benda kat sini. Kalau misalnya kalau anda tutup balik dan anda buka balik. Okay. So, dekat sini kita boleh kita boleh besarkan dan kita boleh clear history. Kita boleh clear history. Bila kita clear history dekat sini. So, ada banyak lagi kat sini yang kita boleh minta. Contoh, summarize this email. Alright, and then lepas tu delete message, what the Gemini can do, share speech, copy creator dan macam-macam lagi yang anda boleh lakukan. So, ini adalah pada bahagian Gmail. Siapa yang dah buat bersama-sama ni? Ada ke yang buat bersama-sama? Saya nak tahu juga ni. Okay, alright, kawan-kawan dekat dalam TikTok macam mana? Okey ke okey ni nak tahu juga ni kan? Nak tahu juga ni, okey ke okey? Okay, alright.
So ini yang pertama. So iaitu kita menggunakan Gmail. Kita boleh menggunakan Gmail. Dekat sini juga saya nak cuba sebenarnya. Dekat sini juga saya nak cuba. So di mana saya nak try. Benda yang best. Alright. Buatkan saya appointment. Point. P appointment. Okay. Buatkan saya appointment dalam Google Calendar pada 12 hari bulan November, okay, 2025, okay. Meeting dengan klien. So kita boleh minta Alright, contoh saya minta kat sini. Anda tengok apa yang dia akan buat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Dia terus tambah dekat dalam kalender kita. Dia terus tambah dekat dalam Google Calendar. So ini, so bila dia tambah dengan Google Calendar dekat sini, so meeting dia dah ada dah terus dalam Google Calendar. So apa yang kita akan buat? Jom kita masuk pula dekat dalam Google Calendar. Google Calendar. So kita masuk. Okay. Google Calendar. Tadi berapa hari bulan? 11 hari bulan kan? Alright. So jom kita masuk dekat dalam Google Calendar. Dan dekat dalam Google Calendar, apa yang kita buat appointment tu, dia terus je masuk dekat dalam Google Calendar. Contoh saya buka kat sini. Alright. Tadi saya bagi tahu adalah pada 11 November. Jom kita tengok 11 November. Ada ke tak ada ni 11 November ni kan? Nak tahu juga ni. Okay, so kita pergi kepada a month. Right. So, ni 11 November. Mana? Tadi 11 November? Alright. So, ni kenapa tak ada ni? Aduh, memalukan. Tapi sebelum saya ada buat ni. Saya ada buat happy birthday ni. So, jadi dia boleh buatkan kalender untuk kita. So, ini adalah antara benda-benda yang kita boleh lakukan untuk kita nak connect daripada Google, daripada Gmail kita kepada integrasi kita kepada apa-apa yang kita nak dekat dalam ni. Okay? Alright. So, jadi ini adalah Google Calendar yang kita boleh buat. So, sekarang saya nak ajak anda untuk kita nak masuk ke dalam Google Drive. Kita masuk ke dalam Google Drive. So, saya akan masuk ke dalam Google Drive saya. Alright. Okay. So, sama juga dia akan keluar begini. So, anda cuba masuk dalam Google Drive, ada tak features ni? Kalau dalam Google Drive tak ada features ni, memang betul lah. Dia memang minta Pro sahaja. Okay. Alright. So, dalam Google Drive. Dalam Google Drive, sama juga. Bila kita ada dekat sini, alright, kita boleh klik kepada bahagian AI ni. Alright, dan dia akan keluar dekat sini untuk summarize. Contoh, saya bagi tahu dekat dia, dapatkan saya dapatkan saya folder, dapatkan saya video tentang Bing AI. Okay. Alright. Dan saya akan minta dan dia akan cari. So saya ada buat video tentang Bing AI Okay. So ni nampak tak kat sini? Okay. Pengenalan tentang Bing AI. So dia boleh terus cari untuk kita dekat dalam Google Drive. Wah, ni best ni kan. Okay. So ini yang pertama. So yang kedua. Yang kedua dekat dalam ni. So kita minta berikan summarize untuk folder ini. Okay. So dia akan berikan summarize untuk folder ni. Dia akan cerita kat sini. Alright, bila create bla 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 bla. So dalam ni adalah folder video visual AI. So dia akan berikan kat sini. Pun boleh guna. Boleh guna fungsi ni untuk delete file kan coach, cari receipt bank, boleh. Semua boleh dekat dalam tu. So itulah fungsi dia sebenarnya yang anda boleh lakukan dekat sini. Okay. Alright.
So, apa lagi yang kita boleh cari dekat dalam drive kita? Saya sudah try tengok lah Okay, alright. So, dekat sini saya pergi kepada, saya tutup dulu. Saya minta dia berikan saya summarize untuk CV. CV Tuan Ahmad Fairuz. Okay. Dan dia akan carikan CV yang ada dekat dalam Google Drive saya. Dia akan cari CV yang ada dekat dalam Google Drive saya. Nampak tak ni? Dia keluar semua CV yang ada yang saya letak dekat dalam Google Drive. Okay. Mantap lah. So ini anda boleh gunakan. So kat sinilah benda-benda yang terbaru yang ada dekat dalam Google Gemini. So far okey ke tak okey? Dia macam diam je kan. Siap ada seorang yang left group ni. Oh, left group. Left Zoom ni. Mantap. Coach, kalau subscribe Google Pro yang harga rendah, dapat feature yang sama ataupun tidak? Sepatutnya dapat. Okey. Diam tergagum. Okey, wah, apa yang London tu? Panjang cerita dia. Okey, terpegun. Alright, alhamdulillah, tak apa. Yang paling penting anda boleh dapat ilmu yang baru dekat sini So ini anda boleh dapatkan semua. Banyaklah benda-benda yang anda boleh lakukan dan anda boleh letak dekat dalam Google Drive, anda boleh cari balik. Alright, yang sebelum ni kita susah nak cari. Betul tak Sebelum ni susah nak cari, nak kena cari satu-satu, kadang-kadang tak jumpa. So sekarang kita boleh cari everything yang kita nak dekat dalam ni. So ini part Google Drive. Okay. Untuk foto macam mana pula? Panjang cerita dia ni. Kalau ikutkan Google Workspace ni banyak. Alright, nanti step by step kita masuk. Cuma foto, kalau ikutkan dalam jadual saya ni tak ada pula saya masuk foto ni. Saya masuk benda lain. Okay, apa lagi yang kita boleh masuk? Antara benda yang saya suka. Alright, antara benda yang saya suka adalah, namanya dekat sini adalah spreadsheet. Spreadsheet. Pernah pakai tak spreadsheet, guys? Pernah pakai dan selalu pakai tak? Saya nak tanya ni kan. Okay, Google Spreadsheet. Pernah pakai dan selalu pakai tak? Saya nak tanyalah ni. Pernah dan selalu. Selalu pakai kan? Penat tak nak buat kan? Kalau orang minta lah nak buat structure apa semua, penat kan? Betul Okay? Alright. Sebelum kita nak pergi belajar yang ini, alright, jom saya tunjukkan kan yang apa yang ada dekat dalam TikTok saya. Korang kan tak nak masuk TikTok saya. Sedangkan saya dah tunjuk dah cara-cara ni. Nak buat macam mana kan? Dalam TikTok saya dah tunjuk dah, tapi korang tak nak masuk. Aduh. Buat macam mana? Kan? Okay, jom saya tunjukkan dekat dalam TikTok saya yang saya dah tunjukkan tentang ini. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Jom tonton dahulu. Sekarang dekat dalam spreadsheet kita dah boleh buat structure macam ni dengan hanya 1 minit selesai. Nak tak saya tunjuk bagaimana? Buka spreadsheet anda dan buka spreadsheet yang baru. Tekan prompt kita dekat sini, 1 minit dan siap. Wow, biasa. Kalau anda nak dapatkan lebih banyak info lagi, jangan lupa follow 5 button yang ada dekat sebelah kanan anda. Okay. Rugi tak siapa yang tak masuk? Itulah macam mana kau tak masuk? Penat saya dah share-share kat dalam ni. Alright, nak juga masuk kelas yang panjang ni. Okay, alright guys. So nampak dah dekat sini. So spreadsheet dia kosong Kosong. Spreadsheet yang kosong. Selalunya kita nak buat apa? Kita nak kena masuk, nak kena buat, betul? Nak kena masukkan formula segala benda. Setuju tak saya nak tanya pada anda? Betul tak? Selalunya kan? Korang kena tulis satu-satu. Betul tak Stress stress. Betul tak Stress Stress tak? Berapa ramai yang stress? Komen stress sikit. Nak tahu juga kan? Stress tak bila masuk spreadsheet ni, nak kena tulis ni, tulis tu, tulis ni. Nak kena fikir kan? Zaman itu telah berakhir sebenarnya. Kan? Lepas ni dah tak ada lah leceh. Bukan sikit dah tak ada dah. Okay? Zaman tu dah berakhir dah. Kenapa guys? Kita dah ada prompt kat sini. Contohnya lah saya bagi tahu kat dia. Bina structure, bina STRUC structure untuk untuk konten viral dan pastikan saya boleh klik. Okay, konten
viral ini, viral ini untuk 7 hari tentang fashion tudung. Okey? Jom kita tengok. Itulah, lepas ni saya bagi tahu rugi kalau tak subscribe. Oh, saya meracun. Okey, jom kita tengok apa yang jadi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jangan malukan saya. Okey, dah selesai. Okey. Terus dia dah buatkan saya content structure dekat sini kan. Dan kalau saya nak tick, saya boleh tick kat sini. Okay, insert kot. Okay. Alright, so dia masuk dekat dalam ni. Dan kalau saya nak tick status siap ke tak siap kat sini, boleh buat. Dengan hanya tak sampai 1 minit. Okay tak guys? Saya nak tanya pada anda. Okay? Okey ke tak okey ni? Kalau tak okey, tak tahulah nak kata kan. Tapi buat saya sangat okey lah. Apa lagi yang kau orang nak? Kan? Kalau itu pun tidak membuatkan anda merasa benda ni memudahkan, saya pun tak tahu nak kata kan. Okey, tapi inilah keajaiban dunia. Alright? So jadi anda boleh bina formula anda, boleh buat apa sahaja dengan menggunakan Google Spreadsheet sekarang hanya dengan meminta. That's why prompt ni sangat penting untuk anda buat. Okay. Tak okay sebab tak subscribe Gemini. Alah, subscribe lah. Berapa ringgit je pun. Okay. Kalau subscribe, lepas tu pandai buat save, banyak yang boleh dapat. Okay. Alright. Boleh ke minta Gemini kumpulkan data untuk marketing dari social media, contoh TikTok? Boleh je. Kalau nak kumpulkan data apa yang nak? Sebab kalau data, kita kena pakai sistem yang lain. Okay. Kalau data, kena pakai sistem yang lain. Okay. Alright, so ini spreadsheet. Okay, ni terlebih di ujung jari. Betul. Ini spreadsheet. Saya tak nak cerita banyak-banyak. Spreadsheet ada benda lagi. Tapi kita masuk yang lain pula. Okay, kita masuk yang lain pula. So, apa lagi yang kita boleh buat lagi? Apa yang kita boleh buat lagi? So, kita pergi kepada Google Slide kat sini. Alright. Okay, Google Slide. So, kita boleh pergi pada Google Slide dan saya pergi kepada Google Slide. Guys, siapa pernah guna Google Slide? Saya nak tanya pada anda. Siapa pernah guna Google Slide? Pernah tak guna Google Slide? Tak tahu juga ni kan? Alright. Okay, pernah Google Slide? Tak pernah. Alright, rugi. Sebab Google Slide ni, dia lagi mudah daripada Canva. Lagi mudah daripada Canva. Alright. Jom saya tunjukkan pada anda. Okay. First kali dekat dalam Google Slide ni, apa yang ada? So, kita akan ada satu features yang namanya dekat sini adalah untuk kita nak create image. So, jadi kita dah boleh create image awal-awal dekat sini. Ini best. Alright. Contoh. Alright. Seorang lelaki depan masjid. Biasanya tak silap saya dia tak dapat ni. Dia kena bahasa English, okay. Tapi saya try lah dulu. Add style. And then pakai fotografi and then saya create. So daripada slide ni kita boleh create. Sambil-sambil kita buat slide and then lepas tu sambil-sambil kita create terus. Kita create terus kat sini. Kita creating terus kat sini. Alright. Dan kita boleh tunggulah dia tengah buat sekarang ni. Cuma dia agak lama sikit. So yang ini kita boleh dapatkan, dia boleh generate image kat sini. So ini yang pertama yang kita boleh lakukan dekat dalam Google Slide. Ini best lah. Mantap. Nampak? Dia terus keluar je. Dia terus keluar image yang ada dekat sini. Okay. Alright. So bila dah ada, dah okay, settle. And then lepas tu apa yang kita nak buat adalah kita nak pilih template. So dekat sini kita boleh pilih banyak sangat template. Template apa yang anda nak pakai? Macam-macam ada dekat template ni Dan kalau let's say kalau tak ada, kita boleh masukkan sendiri. Contoh saya masukkan template ni. Alright, dan saya insert all kat sini. Okay. Dan saya tutup. Okay, so kita pergi balik tadi, ada lagi tak image? So kalau ada, saya tinggal ambil saja dan saya letak dekat sini. Settle masalah. Padu tak?
So yang itu yang kita boleh gunalah kat situ Alright. So jadi kita boleh generate image dan kita boleh letak image kat sini. The best part yang saya suka kat sini adalah contohnya lah contohnya saya rasa saya nak minta bantulah buat nak minta bantulah untuk nak buat satu lagi page, tapi page tu nak kena generate AI. So saya klik dekat atas ni dan saya minta dia buat. Okay. Create slide about TikTok marketing. Okay. Dan saya enter dan dia akan buat satu lagi slide untuk saya masukkan dekat dalam ni. Alright. So ini antara benda yang powerful yang ada dekat dalam Google sekarang ni. So ada banyak lagi tau sebenarnya, banyak sangat. Okay, banyak sangat yang kita boleh guna, luar biasa sekarang Google ni kan. Sebab Google Workspace dia sangat besar. Banyak sangat kat sini yang kita boleh belajar. Kita boleh belajar, kita boleh guna. Tapi saya quite impressed lah. Kenapa sekarang Google memang tengah betul-betul kau-kau dia gunakan sistem AI yang ada. Supaya dia jadi much better. Contoh macam ni kan. Okay. Apa yang saya buat adalah saya tinggal insert sahaja. So dia dah masuk. Kan. And then lepas tu kalau kita nak edit, kita edit lah dekat sini. Okay. Kalau kita nak edit pakai AI, kita refine kat sini. Boleh. Kita boleh refine lagi apa yang kita nak. Kalau gambar ni tak okay, kita minta gambar dekat sini. Kat sini kita boleh minta gambar. Alright. Kalau misalnya nak tengok stock dekat dalam ni. Padu. Pun dah powerful dah. Memang best sebenarnya untuk kita nak gunakan slide ni. And then lepas tu kita boleh share pada kawan-kawan ataupun kita nak guna yang lain. Kalau kita nak gunakan AI yang ada, so untuk bantu yang lain boleh. Kita boleh minta dia apa yang kita nak dekat sini kan. Inilah yang terjadi kepada AI pada zaman sekarang. Dan saya yakin lepas ni Google pastinya dia akan terus membesar, terus buat lagi, dia akan hasilkan. Guys, ini saya baru tunjuk separuh tentang Google Workspace. Masih ada banyak lagi. Ini yang penting-penting. Alright? Saya nak tanya pada anda, macam mana? Dapat sesuatu tak? Yang something different pada sesi hari ni. Di mana saya yakin tak ramai orang nak share benda-benda yang macam ni. Ini pun saya memang almost every day saya akan belajar lagi dan saya share kepada sahabat-sahabat semua yang ada kat sini. Alright? Bukan sesuatu, dah banyak dah ilmu ni. Alright, dapat banyak ilmu. Alhamdulillah, terima kasih semua. Okay? So, untuk hari ni setakat ini sahaja. Tetapi saya nak share lah juga dekat anda kan. Apa yang akan terjadi balik. Saya nak share balik, takut-takutlah anda terlupa. Okay guys, apa yang akan terjadi pada 1 dan 2 Mac ini. Pada sesiapa yang tak alert tadi, alright, so saya dah share 1 dan 2 Mac ni kita ada yang